Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis yang dihormati barisan pentadbir sekolah, guru-guru kanan, kaunselor, guru-guru, barisan fasilitator dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Hadirin sekalian, berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar untuk bercakap kosong, tetapi dengan misi membawa satu topik yang kelihatan remeh tetapi mampu memberi kesan yang mendalam. Hadirin, untuk menghasilkan langkah yang berikut, sudah pasti kita perlu memulakan dengan langkah yang pertama, kerana tiada kejayaan yang akan terhasil tanpa usaha. Bab kata orang dulu, yang bulat tidak datang berbalik, yang pipih tidak datang melayang. Sehubungan dengan itu, mauduk bicara pidato saya pada hari ini ialah dari langkah yang diam, lahir kejayaan yang bersuara. Hadirin yang budiman, hari ini ramai di antara kita yang menginginkan kejayaan yang besar. Namun, persoalannya di sini, adakah kita berani untuk memulakan langkah pertama untuk mencapai kejayaan tersebut? Hadirin, cabar diri sendiri. Itulah kata kunci untuk kita terus mengurat langkah mencapai kejayaan. Saya beri contoh di sini, kita sebagai pelajar sudah tentu menginginkan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Namun, sudah pasti perasaan malas untuk belajar melanda sesekali. Di sinilah kita perlu mencabar diri untuk tetap belajar dan mengulang kali ketika berasa malas. Percayalah, pada awalnya kita berasa berat, tetapi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Inilah yang dinamakan disiplin diri. Perkara ini sama seperti cara kita menjedikkan air keruh yang berada di dalam gelas. Air keruh tersebut kita alirkan dengan air jernih yang terus mengalir. Lambat atau cepat, air itu pasti menjadi jernih jika kita terus mengalirkan air. Perkara ini mungkin kedengaran remeh, tetapi disiplin diri dan konsistenlah yang menjadi asas kepada kejayaan. Hadirin yang dihormati, indikator kedua ialah kejayaan itu tidak terhasil dalam satu malam. Kejayaan tokoh-tokoh besar yang kita lihat pada hari ini bermula dari usaha dan keringat. Sama seperti kita, jika kita mudah berputus asa apabila berdepan kegagalan, maka kejayaan itu akan semakin menjauh. Ingatlah bahawa kegagalan bukanlah noktah, sebaliknya pengajaran untuk kita menjadi lebih kuat. Aforisme Melayu ada mengatakan bahawa Allah bisa tekan dosa. Konklusinya, kejayaan bermula dengan langkah pertama, disusuli disiplin diri dan kesabaran menghadapi kegagalan. Jangan sesekali memandang rendah usaha kecil kerana sikit-sikit lama-lama jadi bukti. Daripada langkah yang kelihatan diam akan terlahir kejayaan yang besar. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mencabar diri, berani melangkah dan tidak mudah berputus asa demi mencapai kejayaan yang diimpikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.